Kerana maaf saya cakap lah sebelum apa-apa saya minta maaf dulu. Mungkin kerana mempunyai pendapatan yang tidak tentu agaknya Nak kata pendapatan tak tentu, alhamdulillah pendapatan saya lebih dah tentera. Tapi tak tahu lah, mungkin dari yang cakap tak tetap kan. Tak cakap tak ada masa depan ke apa kan, ataupun tak glamour kan. Sebab saya pun kerja sekarang pun dalam sebagai operator jentera berat. Nak glamour kerja artis lah. Dia tak lah kan, itu mungkin pendapat dia kan. Pendapat saya tak tahulah kan. Siapa yang memulakan perkataan ingin berpisah? Dia minta berpisah. Kenapa dia minta berpisah? Itulah saya cakap, mungkin sebab saya dah berhenti dalam tentera kan. Tidak sangat mustahil bila abang berhenti tentera saya minta cerai. Tak, sebelum tu dia tak minta sebab saya dah habis perkhidmatan. Saya balik kampung dan bina sebuah rumah. Yang duit yang terdapat tu apa semua. Lalu dia pun minta bekerja kilang kan. Jadi selepas dia bekerja dalam hampir setahun, baru dia minta perpisahan. Adakah dia sudah berkahwin sekarang ini? Dia pun tak berkahwin sekarang ni. Saudari mendengar tadi, saudara PE mendengar tadi perkataan yang saya tanya kepada saudara Ita. Apabila seorang itu bergelar janda, maka adalah orang yang ingin mencuba. Dan kebanyakannya cubaan ini adalah untuk mencuba, bukan betul-betul untuk membahagiakan si janda ini tadi. Apakah perasaan Cik PE anda itu terjadi kepada bekas isteri Cik PE? Mungkin dia berasa bahagia kot menggelar janda hari. Sebab kebebasan dia kemana pergi pun dia senang kan. Tak terikat dengan apa-apa ikatan dengan seorang lelaki. Sebab dia pun rasa dulu belum cakap taklah sosial kan. Sebab duduk kat rumah. Masa dia belum kahwin dengan saya pun. Sebab sekarang lepas kahwin dengan saya, dia dapat bekerja, mungkin dia dah sosial, dapat kenalan ramai. Dan mungkin saya pun kurang ambil perhatian kat dia. Tapi perkataan cerai itu ada pada tangan suami? Iyalah, tapi permintaan dia, saya tak mau terikat lah dengan permintaan orang kan. Jadi kalau kita tahan kehendak dia pun susah juga. Mungkin curangan belakang kita, apa yang tak tahu kan. Itu atas permintaan dia lah. Saya sendiri pun, masa saya melepaskan cerai itu pun, saya pun mengalir air mata. Di mana lepaskan? Adakah di mahkamah atau di luar? Di mahkamah. Dia bagaimana? Dia selamba biasa. Itu saya pun tak muskilan juga kan. Sebab saya lelaki yang melepaskan cerai, saya yang menangis. Dia selamba. Nak kata menangis pun tak, nak kata gembira pun tak. Tapi pergi mahkamah memang dua-dua lah. Satu biji motor, dua orang naik lah. Saya bawa dia pergi dan balik pun sekali. Cik PE, adakah Cik PE mempunyai perasaan dan hati yang berubah sekarang ini bila bergelar duda? Saya tak berubah, saya tetap setia pada dia. Saya akan janji dengan dia, saya akan tunggu dia hingga ke akhir hayat saya. Sampai macam itu Cik PE? Ya. Sebab saya dari dulu, dari kecil-kecil, cita saya tak nak berkahwin 3-4. Kalau boleh saya nak hidup satu bahagia sampai ke akhir hayat. Jadi sampai sekarang pun saya tutup untuk saya berkahwin lain atau bercinta dengan perempuan lain. Sekadar berkawan biasalah kan. Adakah anak Cik PE mendapat tekanan daripada apa yang berlaku? Saya sekarang tak. Sebab saya pun selalu jumpa dengan anak saya. Nak kata perpisahan ni ke, mungkin orang ketawakan saya kan. Sebab perpisahan kami sekarang rumah sebelah-sebelah. Rumah dia dengan rumah saya sebelah-sebelah. Iya? Ya. Lebih kurang dua elektrik, betul lah. Dua atau satu elektrik lah kan.
Jadi selalu dah dapat berhubung lah dia. Saya pun dapat tengok dia anak-anak. Ya ke? Jadi apa masalah dia pun lalu ngadu saya. Ya ke? Tapi dia cakap dia tak nak terikat dengan apa-apa perikatan lah. Dia cakap dia nak bebas. Ya bagus, bukan tak bagus kan. Sebab masa sekarang pun saya tengok dia pun tak lah engage sana engage sini kan. Tapi itulah mungkin keadaan takdirkan Tuhan, jodoh tak ada kan. Yalah. Cik PE, ya. terima kasih banyak kerana berlaku jujur pada saya di udara hari ini. Ya. Jaga diri baik-baik Cik PE.